selamat datang ke JT Channel. Okay guys, hari ni aku rasa terpanggil lah juga nak share pengalaman aku buat live streaming dekat Facebook sebelum ni. Dan aku nak share dengan korang income yang aku dapat daripada live gaming. Okay, aku buat stream main game. Okay, sebab pagi tadi adalah member aku DM, dia kata dia buat live game kan. Lepas tu ada orang tegur, dia kata kau ni buat live game macam buang masa, tak dapat apa. So lepas tu dia kata bila dia explain dekat orang tu, dia pernah dapat 3,000 sebulan hanya dengan membuat live game. Terus dia macam terdiam lah. Sebab dia tak nampak kot kan macam mana orang boleh buat duit dengan live game. Okay, actually memang boleh buat duit sebab aku pun pernah buat. Aku start buat live streaming untuk game ni sejak tahun 2021. Hujung tahun kalau tak silap aku. Okay, yang first time aku live aku buat dekat Facebook. Untuk first time tu, untuk yang baru-baru macam seminggu dua tu memang mungkin tak ada orang lah nak masuk kan. Tapi bila hari-hari kau buat, hari-hari kau live kan, lama-lama orang akan jumpa kau punya live tu, orang masuk, orang tengok. Bila orang minat dengan game yang kau main, mungkin dia akan stay lama dan dia akan share, like ke apa kan. Nanti engagement tu naik, nanti orang lain pun akan masuk jumpa. Macam tu. Okay, kita biasanya orang akan live game ni, orang akan main game-game yang famous lah. Macam aku dulu, aku start dengan game apa, CODM. Lepas tu ada juga aku main PUBG, silap aku lah, PUBG kan, sebab masa tu PUBG lebih glamour. CODM pun baru nak naik, so aku main PUBG tu. Lepas tu aku main PUBG, ada orang yang kenal aku singgah lah kan, tak adalah bagi gift pun apa, cuma komen-komen kan. Bila komen-komen tu kan engagement akan naik, so dari situ kita akan dapat viewer baru lah. Bila dia minat kita main game PUBG, dia akan tengok. Okay, bila ada rezeki mungkin dia akan bagi kita gift ataupun star masa dekat Facebook. Macam tu. Then lepas aku main PUBG tu, mungkin aku tak minat sangat dengan PUBG, so aku try CODM. Sampai sekarang aku main CODM macam ni. Okay. Dan aku pernah live dekat TikTok juga sebab Facebook dah kurang kan sekarang. So bila aku dah main dekat TikTok, macam ni lah gift yang aku dah pernah dapat. Bagi teddy bear lah, orang bagi love, macam-macam lah gift yang kita boleh dapat kan. Macam ni, dia bagi coral. Ini semua duit. Gang. Okay, dengan live game je. Siapa kata live game ni tak boleh buat duit, buang masa? Tak, sebenarnya salah. Actually memang kita boleh buat duit. Okay, yang ni adalah transaksi aku yang aku pernah dapat daripada Facebook. Dia bayar, kalau Facebook ni dia akan bayar dalam USD. Okay, dalam USD. Dan bila cukup 100 USD, dia boleh cash out lah. Dia macam konsep Google AdSense. Macam tu. So ini adalah transaksi yang aku pernah dibayar oleh Facebook. Ini semua gift-gift yang aku pernah dapat daripada aku buat live game. Kan seronok kan. Kita dah lah minat main game kan senang je. Lepas tu tiba-tiba boleh dapat income. Macam tu. Korang just cara dia, korang just live je. Just live kan, fun kan. Lepas tu ada orang singgah masuk, kalau ada rezeki dia akan bagi kau star. Macam tu. Kalau kau pandai layan, itu adalah salah satu bonus yang mungkin boleh tarik orang kan, macam DJ kan, bila dia suka dengar aku cakap kan, lama dia akan jadi viewer tetap kan, viewer yang selalu masuk. Lepas tu kalau dia baik hati, dia akan bagi kita gift. Macam tu lah biasanya akan dapat gift. Okay, kalau korang berminat nak buat live gaming, aku ada share kot sebelum ni cara-cara bagaimana nak live dekat TikTok. Sekarang sebab famous kat TikTok kan, dekat Facebook pun boleh buat. Tapi aku tak pastilah sekarang sambutan macam mana. Okay, so kalau siapa yang minat nak buat tu, aku akan drop link cara-cara nak buat live streaming. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.